Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari tentang sel elektrolitik dalam bab 6, iaitu elektrokimia. Sebelum itu, kita perlu faham dahulu apa itu bidang elektrokimia. Elektrokimia merupakan satu kajian dalam bidang kimia tentang hubungan antara fenomena elektrik dengan fenomena kimia, seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Sekarang, mari kita lihat sel elektrolitik. Sel elektrolitik ialah sel yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Proses ini berlaku melalui satu tindak balas kimia yang dinamakan elektrolisis. Seterusnya, kita lihat pula sel kimia. Dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik dalam sel ini. Baik murid-murid, rumusan perbincangan kita pada hari ini ialah: pertama, elektrokimia mengkaji hubungan antara fenomena elektrik dan fenomena kimia. Kedua, sel elektrolitik menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Ketiga, sel kimia menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Sekian, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang.